Okey. Nampak skrin Atikah nampak Nampak. Okey, itu 3.7, 3.8 dan 3.9. Dah macam dah lama dah buat kelas Okey. Dekat sekolah dah belajar belum kata ganda? Cuba komen. Dah belajar ke belum? Kalau dekat sekolah cikgu, cikgu dah habiskan. Kata Biasanya peperiksaan pertengahan tahun ni cikgu sekolah akan buat soalan untuk tata bahasa ni bahagian bentuk kata je. Kata tunggal, kata majmuk, kata ganda, kata terbitan. Untuk pertengahan tahun. Kalau kata nama, kata kerja, adjektif dengan tugas tu biasa masuk akhir tahun. Okey, akhir tahun Hana dah belajar, lain belajar. Atika belajar dah. Apa dia? Perjuangan kata ganda. Pendudukan Jepun. Ada lagi. Okey. Lagi. Yang lain. So, maksudnya awak dah kena ada satu. Yang lain dah belajar belum? Klik. Yang dah belajar komen, yang belum belajar komen belum. Belum, Miro belum. Jasmina dah belajar. Muhazi belum. Mariam dah. Tak ingat. Semua tak ingat tu. Sedangkan BM ni kita belajar setiap hari kan, betul tak? Bahasa Melayu ni kerja waktu dekat kelas. Biasaannya 3 hari 2 masa, 1 hari 1 masa. Okey, Mariam, Jasrina, Hana, faham tak apa yang kamu belajar tentang kata ganda? Faham tak? Faham ke tak faham? Syarwin tak faham? Tak apa. Yang lain faham tak? Mariam faham, bagus. So kalau kamu belajar hari ni, kamu akan lagi faham lah. Syarwin tak faham yang mana Syarwin? Apa yang Syarwin tak faham? Sebenarnya kata ganda ni kita dah belajar sejak form 4 lagi kan. Untuk form 5 ni kita ulang balik je. Apa yang Syarwin tak faham tentang kata ganda? Kadang-kadang student ni bukan tak faham, dia cuma tak ingat je. Kan? Sebab tata bahasa ni topik dia sangat luas, jadi memang lupa lah. Kan lebih-lebih lagi kata tugas. Kata tugas tu sangat banyak kan. Ada kata bantu, kata verba, kata bilangan, kata apa lagi? Kata pembenda, kata penegas, kata macam-macam kata lah kan. Memang lupa. Okay, apa. Baik. Kata ganda. Okay, dengar suara cikgu jelas Kata ganda. Apakah maksud kata ganda dengar yang tak faham dengar Okey, maksud kata ganda ialah dengar ni. Perkataan yang terbentuk hasil daripada menggandakan seluruh, separuh atau berentak. Okey. Seluruh ni benda apa? Seluruh ni maknanya semua. Semua. Ada kata ganda yang digandakan semua perkataan. All the words. Ada kata ganda yang digandakan hanya separuh saja, half. Separuh lah. Ada kata ganda yang dia digandakan secara berentak. Berentak ni maksud dia dia ada pengulangan bunyi konsonan ataupun vokal. Dia macam bunyi yang menarik lah kan. Contoh, ulang alik, simpang siu. Bolak balik. Dia punya bunyi dia macam up, down, up, down. That's why kita panggil berentak. Okay. Maksud dia kat sini, apa yang beritahu,
Kata ganda ni ada 3 jenis. Itu dia. Sekejap. Kata ganda ada 3 jenis. Yang pertama, kata ganda penuh. Pening pula. Penuh. Yang kedua, kata ganda separa. Separa tu separuh lah. Sama lah maksud dia. Yang ketiga, kata ganda berentak. Itu maksud dia. Okay, faham sekarang ni untuk definisi? Faham? Okay semua? Okay. Cikgu harap kamu fokus jangan buat kerja lain Jangan kamu scroll TikTok lah, main IG lah. Ada yang main PUBG sambil tuition. Okay. Baik, sekarang ni jom tengok kata ganda. Jenis kata ganda video. Nampak ni. Yang pertama, kata ganda penuh. Contohnya murid-murid. Murid-murid. Kereta. Pesuruhjaya. Faham tak maksud penuh tu apa dia? Penuh tu maknanya sama. Murid. Kan? Perkataan pertama dengan perkataan kedua tu sama je. Kereta. Nampak? Sama kan? Sebab tu kita panggil penuh. Okay, faham? Baik, yang kedua. Cikgu pun hang. Kenapa lain ni Okay, yang kedua. Kata ganda separa. Kata ganda separa. Separa tu maksud dia separuh. Separuh. Contoh dia lelayang, besar-besaran, anak-anak buah. Cikgu punya suara dengar lah macam cikgu rasa macam hang pun ada. Jelas tak? Okey tak cikgu cakap? Cikgu cara dengar. Ya, jelas lelayang. Okey. Maksud lelayang ni bukan layang-layang. Kan? Bukan layang yang kamu main kat padang tu. Dia menyerupai lelayang. Itu sebab dipanggil lelayang. Lelayang menyerupai layang-layang. Apa lagi? Pepohon. Menyerupai pohon. Menyerupai pokok. Tapi bukan pokok. Apa lagi? Sesiku. Kan? Sesiku L. Sesiku kan? Dulu kalau belajar kebenaran hidup, kita gunakan sesiku. Ataupun belajar subjek kejuruteraan pula. Subjek lukisan kejuruteraan. Kita banyak menggunakan sesiku L. Belajar mat pun gunakan sesiku kan? Sesiku tu bukanlah siku elbow kamu tu, bukan. Siku ialah pembaris yang darjah dia 90 tu. Kan? Sesiku. Menyerupai siku. Tapi bukan siku. Dia pembaris. Apa lagi? Banyaklah tetapi kamu jangan ingat pula lelaki tu menyerupai lelaki tak. Lelaki tu memang lelaki. Bukan lelaki tu pondan pula menyerupai lelaki kan? Lelaki tu memang lelaki. Yang tu saja ada pengecualian. Yang lain-lain tu semuanya menyerupai. Okay, tak apa, nanti cikgu ajar kemudian kat bawah nanti. Besar-besaran. Kenapa kita panggil separuh? Apa yang separuh kat sini? Besar-besaran. Apa yang separuh? Komen.
Hai, senyap je. Makan kuah raya. Kurang tepat Mariam. Apa benda yang separuh? Besar tak separuh, besar tu. Besar sama je. Yang ni ada besar, ini ada besar. An tu apa dia? Amiram. Amiram pula. Mariam. An tu apa dia? Ha, An. An tu apa dia? Bagus. An tu ialah kata terbitan. Imbuhan akhiran. Bagus. Jadi yang separuh kat sini lah imbuhan lah. Anak-anak buah. Apa yang separuh kat sini? Ha. Okay, yang separuh ialah buah lah. Yang pertama tak ada buah. Yang ni ada buah. Yang ni ialah kata ganda penuh. Sorry. Kata ganda separa majmuk. Anak-anak buah ni. Okay. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga. Kata. Kenapa dia nak ambil? Buat apa tu? Kata ganda berentak. Berentak. Nampak tak dia punya sebutan dia? Hiruk pikuk. Besarkanlah dah nampak. Hiruk pikuk tu benda cikgu. Hiruk pikuk tu suasana yang apa? Bising, yang bising ke yang senyap hiruk pikuk? Saya tahu. Hiruk pikuk tu saudara bising ke senyap? Bising lah kot. Oh. Bising. Bagus. Suasana di pasar malam itu hiruk pikuk. Bising. Kalau senyap, sunyi sepi. Kan? Kalau orang utara panggil hingak kan? Hingak tu bising kan? Dia. Atikah lepas Atikah. Atikah orang Perak Atikah kan? Yo. Atikah Perak tak tahu sangat utara ni kan? Okay Compang camping. Lagi lah tak tahu maksud dia apa. Compang camping. Compang camping tu apa dia? Maksudnya apa? Camping tu macam tak sempurna lah. Kan macam koyak. Pakaiannya compang camping. Tak sempurna. Koyak. Lauk pauk. Lauk pauk tak tahu nak kena lah. Lauk pauk tahu kan? Makanan. Lauk pauk tu makanan lah. Ikan ke, ayam, daging. Okay Okay, setakat ni semua faham 3 jenis kata ganda ni? Untuk perang gerila. Perang gerila ni dia macam ini macam sejarah Dengar sejarah lah. Masalahnya saya ada 2 kelas cikgu bertemu. Astagfirullah. Kan dapat tablet free tu. Sekarang kelas Bintara sejarah. Yang ni program apa tu? Anak kita. Sekolah cikgu ada. Cikgu tahu. Siapa kat sini yang tengah tuition anak kita ni? Cuba komen. Bukan kelas cikgu senang lah. Nak kena kejar. Cikgu tak boleh beri. Macam mana kamu boleh dengar tuition 2 yang dalam serentak? Cikgu dengar satu tuition pun dah pening dah. Tak apalah. Kita dapat apa? Turn off the voice Mariam dengan tuition juga Mariam? Kelas tu wajib masuk lah. Kalau tak masuk nanti tablet tu kena rampas balik. Tu nak tak nak kena. Tak apalah. Okay, asalkan kamu tak skip kelas fast track lah. Kan mak kamu dah bayar kesian. Je pun. Kamu dapat tablet apa? Apa nama tablet dia? Entah, cikgu rasa sama je kan. Sekejap saya tengok cikgu punya tablet apa. Cikgu punya sekolah nama dia Pinto. Pinto tu sama Ya kot. Mariam punya tablet apa nama? Mariam?
pintu juga Ya, itu belah-belah Pening kan. Ha, Suka pintu tu kalau belah Selangor, cikgu tanya murid cikgu. Belah Selangor, kita tengok ya. dia Ya, ada cikgu punya student kat Selangor. Melayan people anti Eh, Japanese. Japanese. Ya, dapat TCL Tech 10. Yang tu kat belah Selangor lah. Kalau belah Pening, pintu. dia Mana tak dapat suka. tablet bang? Tak tahu. Honor? Dia, Serius lah Shelvin? Lagi dahsyat Honor. Ya je. Honor memang kualiti lah. Tapi ada 4G ke 5G? kalau Mas Shelvin, 4G ke 5G? Kaya lah Johor kan bagi Honor Hebat. Melayan people anti. Kita pun tak apa. Kita abaikan lah. 60 60 tab. Honor tab 60. Program. Okay, sebenarnya program anak kita ni program yang dijalankan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Maknanya setiap sekolah perlu cari lebih kurang 20 murid rasanya kot. 20 murid untuk dimasukkan dalam program anak kita ni. So, KPM akan bagi tablet percuma dekat 20 orang murid ni dengan syarat kena ikuti kelas yang diadakan pada setiap minggu. Ha, Ada subjek, dia subjek tengok sejarah, subjek BM, subjek mat kan. tiga Tiga betul. subjek tu. Wajib hadir. Kalau tak hadir tu tanpa sebab, tablet tu akan dirampas. Akan ambil semula lah. Dia tengok semua dia komen nama budak-budak lain sekolah mana. Saya tahu lah sekolah. Betul. Dan tenaga pengajar tu ialah tenaga pengajar daripada KPM lah, maknanya cikgu jugalah, tapi daripada negeri lain. Dia buat secara online kan. Ni tengah live ni. Itulah dia sedih banyak program anak kita ni. Semua sekolah dapat, cuma mungkinlah ada sekolah tu mungkinlah dia utamakan murid-murid yang pandai, ada yang utamakan murid-murid yang lemah kan. Ikut pengetua lah ataupun ketua panitia bahasa Melayu. Okay, dah sambung balik. Ni nasib baik tak kelas BM. Kalau kelas BM jenuh. Aduh. Semalam BM, hari ni sejarah. Faham lah dah ajar, faham Okay kan? Dia bagi tahu aku macam mana nak buat karangan bio. Lepas tu Sabtu Ahad ni coach saya kena buat sekali karangan, macam mana nak buat karangan bio. Gunakan teknik je. Besar. Okay, sambung je Okay, baik. Kata ganda penuh. Kata ganda penuh pula ada lagi 3 pecahan. Yang pertama, kata ganda penuh tunggal. Kelas, ingat tak apa bukan masuk tunggal ni apa? Tunggal ni apa dia? Ingat tak? Dah belajar dah. Tunggal ni maksud dia tak ada imbuhan, tak ada penggandaan, tak ada pemajmukan. Itu maksud tunggal. Ingat Aku ulang balik ni. Okay, faham Contohnya, guru-guru, agar-agar, kunang-kunang. Kunang-kunang ni binatang serangga. Patung-patung. Tadika. Okay. Agar-agar ni makanan, agar-agar ni macam jelly. Kunang-kunang tu sejenis serangga. Cuba Google kunang-kunang. Sejenis serangga. Tak tahu nak jelaskan macam mana. Dia serangga lah. Kunang-kunang serangga. Okay, faham Itu kata ganda penuh tunggal. Yang kedua, kata ganda penuh terbitan. Terbitan tu ialah perkataan yang ada imbuhan. Ingat
Ada imbuhan awalan, akhiran, apitan, sisipan. Okey. Contohnya kat sini lah. Penulis. Ini imbuhan awalan. Jawapan. Imbuhan akhiran. An. Seruling. Imbuhan sisipan. Kejayaan. Imbuhan apitan. An. Ketua. Imbuhan awalan. Baik, yang ketiga pula. Kata ganda penuh majmuk. Majmuk tahu kan majmuk? Majmuk ni ialah gabungan dua perkataan untuk membentuk satu perkataan yang baru dan maksud yang baru. Contohnya, setia usaha. Setia usaha kan? Setia tu asalnya loyal. Usaha effort. Bila kita gabungkan, dia jadi maksud lain. Setia usaha ni secretary kan? Setia usaha tahu SU kan? Okay. Tanggung jawab. Kaki tangan. Kaki tu kaki lah, tangan lah kan. Bila kita gabungkan, maksudnya staff. Okay. Itu saja kata ganda penuh. Okay, faham semua? Okay. Ada apa-apa soalan tak tentang kata ganda penuh? Ada tak soalan? Tak ada soalan, tanya saja tak? Okey je. Okay, faham Syabin okey, Syabin? Sekarang okey? Faham? Okey. Faham okey. Tak faham maksud ke apa, tanya je. Boleh. Alright, settle. Yang kedua, kata ganda separa. Separa tu separuh lah, ingat Separa tu separuh Okay. Yang pertama, kata ganda separa tunggal. Cikgu. Ya. Boleh tak ke atas saya nak screenshot? Syabin boleh access website tak? Boleh. Boleh tak apa. Ni cikgu dah upload dekat website. Okey. Lupa cikgu. Okey, kelas. Ada tak siapa yang tak boleh access website? Yang tak boleh access website, kalau kamu nak nota ni, beritahu cikgu. Cikgu boleh upload dekat komen. Dekat komen pula, dekat chat. Kamu boleh request lah. Kalau tak request, cikgu tak bagi. Okay, nanti kalau nak beritahu. Cikgu upload dalam chat. Baik, yang kedua. Kata ganda separa berimbuhan. Berimbuhan tu tepitan lah kan. Berimbuhan. Apa yang separuh dia? Ni dia an, nampak? Ubat yang kedua ni ada an. Ubat yang pertama tak ada an. Itu yang kita panggil separuh. Tumbuhan. An satu je. Okay. Clear Jelas Yang ketiga, kata ganda separa majmuk. Makna kata majmuk ni ada yang separuh je lah. Menteri besar. Dia bukan menteri besar tak. Menteri besar. Itu yang separuh. Okay, faham? Faham semua kata ganda separa? Azan. Okey, Atika faham Atika kata ganda separa? Yang lain okey Alright. Seterusnya tengok sikit info kat sini Penting ni. Dan sebagainya. So apa tindakan force? Lama kejap. Okey. Cikgu dah tak larat nak baca dah. Okey, cikgu nak seorang baca Syarvin. Baca je Syarvin yang ni. Okey, cikgu. Okey. Setiap jenis kata ganda separa ini berbeza. Kata ganda separa tunggal lazimnya disebut kata ganda separa sahaja. Kata ganda separa ini bermaksud perkataan tersebut mengandung maksud
tunggal walaupun digandakan. Contoh, kuda-kuda ke kuda. Bukan kuda yang makan rumput di padang. Bola-bola berbola. Bukan bola yang dimain di padang. Okey, terima kasih Syarvin. Bagus. Okey, maksud kat sini kata ganda separa tunggal ni dia ada maksud yang tersendiri. Itu maksud dia, okay? Okay, cuba dia tahu. Kata ganda separa tunggal ni dia ada maksud tersendiri. Ataupun dia ada maksud yang tersirat. Maksud dia double meaning. Faham tak? Double meaning. Itu maksud dia. Kuda-kuda. Asalnya kuda-kuda kan? So dia convert jadi ke kuda. Ke kuda ni bukanlah kuda yang makan rumput tu. Bukan. Faham? Contoh kan, tiba kamu buat ayat. Saya menaiki ke kuda. Salah lah. Sebab ke kuda tu bukanlah kuda yang makan rumput tu. Kuda yang kat kandang bukan. Ke kuda ni apa dia? Siapa tahu? Kuda ni, belum gelak. Ke kuda ni, posisi kaki yang macam kuda. Kan, kalau siapa yang ada ilmu silat. Okay, pasang ke kuda kan. Kaki macam kuda. Tangkang sikit. Cikgu tahu apa bahasa Inggeris dia? Ke kuda. Ya, betul. Silat tahu kan? Taekwondo sama juga kan? Pasal kuda kan? Pasal kuda itu masuk ke kuda. Bola-bola. Berbola. Berbola ni bukanlah bola yang kita main kat padang tu. Bukanlah bola tampar ke, bola sepak ke kan? Bola keranjang ke tak? Berbola ni dia menyerupai bola. Bentuk macam bola. Tapi bukan bola. Faham? Contohnya apa dia? Berbola, ketam, berbola daging, berbola ikan. Kan? Bukanlah bola ketam kita pergi main pula tak. Itu makanan. Bentuk dia macam bola. Tu maksud dia. Faham semua Faham sama juga macam ni. Pepohon. Apa lagi? Pepohon menyerupai pokok. Apa lagi? Tadi kan kita sebut sesiku. Apa lagi? Apa yang kamu mendengar? Pepohon, sesiku. Lagi? Apa lagi? Kering-kering apa lagi selain ni? Pepohon, kuda, bola, suku apa lagi? Tadi kan sebut dia layang. Apa lagi? Kekisi. Apa lagi? Senaraikan semua. Google je. Google semua. So anak murid cikgu yang lain respon. Saya otak dah meletup dah ni. Dan antara lain 130 lagi ahlinya dipenjarakan. Apa lagi? Dah cukup tu. Kamu tahu Okey, seterusnya ni tak ada apa sangat Kata ganda separa berimbuhan pula ialah kata dasar sahaja yang mengalami pengandaan. Okey, maknanya kata ganda separa imbuhan ni kan bukanlah kita gandakan sayuran-sayuran, salah. Kita gandakan satu je. Sebab itu memang hukum tata bahasa. Berlari-lari. Bukanlah kita buat berlari-berlari, salah. Perkataan pertama je yang kita tambah iban ber. Keanak-anakan. Ini ke dengan an. Itu je lah. Okay, ini pun sama juga untuk majmuk Kalau untuk kata majmuk, kalau nak gandakan, tak bolehlah kita gandakan semua. Kertas kerja, guru besar. Salah, kita gandakan satu je. Kertas kerja. Kan? Guru besar.
mata-mata pelajaran. Okey. Itu je lah. Baik, setakat ni ada soalan? Ada Okey semua Baik, tak ada. Cikgu teruskan untuk kata ganda berentak. Okey. Senang je kata ganda ni. Kata ganda berentak Yang pertama, vokal digandakan. Okey, sayur mayur. Manakah huruf vokal dia? Dekat sayur mayur ni mana huruf vokal? Bukan. Cikgu nak huruf vokal dia, Jasrina. Dekat sayur mayur ni. Apakah huruf vokal bagi sayur mayur? Huruf vokal tahu kan? Betul. Amirul jawab lah. A. Ya Allah, tak boleh highlight pula. Ya, bagus. AU nampak. AU. Aduh, kenapa tak dekat? AU. Nampak Perasan tak dekat sayur ni ada AU kan? Mayur pun ada AU. Nampak tak? Sama kan? AU, AU. Itu masuk vokal dengan degan. Sama lah. Kuih muih nampak? U, I. U, I. Nampak? Sama kan? Cirit birit. I, I. I. Nampak? Okay, itulah dia. Untuk vokal dengan-dengan. Jelas Yang kedua. Konsonan digandakan. Okay, gunung ganang. Apakah huruf konsonan bagi gunung ganang? Bagus. GN. Nampak GN. NG. GN. NG. Kan sama tu kan? GN, GNG, GN, NG. Munda mandi sama juga. M, N, D, R. M, N, D, R. Sama lah Tu tak nak ni lah. Huruf hara pun sama juga. H, R, H, R. Tu je lah. Yang terakhir, secara bebas. Bebas tu ikut hati dia lah. Ulang, alik, segara, mara, bintang, pukang. Apa lagi? Simpang, siur. Hiruk, pikuk. Lintang. Kita bukan ada lah. Apa lagi? Bengkang. Bengkok. Bebas. Itu bebas Itu saja untuk kata ganda. Faham? Kalau faham, komen faham. Kalau faham, komen faham. Apalah ni. Kak Im seorang je faham. Yang lain faham tak? Amirul, okey. Lagi. Cabin, okey. Wan faham. Lagi. Semua ada 24. Cikgu nak ada 24 orang komen. Faham, okey. Konten kanting. Bebas. Konten kanting bebas juga. Makna bebas tu maknanya dia tak vokal dengan konsonan tu tak sama. Itu maksudnya bebas. Dan sebutan dia macam ada rhythm, ada bunyi yang menarik. Kontang kanting. Simpang siu. Sebutan dia nampak ada irama muzik. Macam tu lebih kurang. Okey faham Baik, selesai. Dah faham, jom kita buat latihan sama-sama.
Nampak ada banyak lagi pokok. Satu yang menyerupai pokok. Memeja menyerupai meja. Rumah menyerupai rumah. Ada daun bukan ada daun Ada daun menyerupai daun. Pohon menyerupai pohon. Banyak lah. Lagi satu kata ganda ni tak boleh menerima perkataan saling. Faham tak? Saling tolong-menolong tak boleh Kalau nak gunakan saling boleh, kamu kena buang tolong. Saling menolong ataupun tolong menolong. Sama juga saling hormat menghormati salah. Ada juga gunakan saling menghormati ataupun hormat menghormati. Ini info tambahan Lagi satu. Ramai yang tak tahu ni. Kata nama yang tidak boleh dibilang, tidak boleh digandakan. Asap. Boleh tak kamu kira asap? Tak boleh kan? Ada ke alat yang boleh mengukur kuantiti asap? Tak ada kan? Kalau tak boleh kira, tak boleh gandakan. Asap saja. Mahal ni. Sama juga dengan air. Air tu memanglah boleh kita bilang, tapi maksud dia kita kena gunakan sesuatu alat ataupun apa-apa benda yang melibatkan ukuran baru kita boleh kira isi padu air tu kan. So kalau hanya menggunakan apa ni pasir indera tak boleh ukur. So kalau tak boleh ukur, tak boleh gandakan. Udara, hujan-hujan, banjir-banjir. Okay, faham semua Kata nama yang tak boleh dibilang tu tak boleh gandakan. Ini ingat bila buat karangan. Tapi kalau kamu gunakan dalam puisi sajak ke pantun ke boleh. Sebab pantun, puisi, sajak sama lah kan. Tak perlu kita patuhi hukum tata bahasa. Hanya karangan je. Okay, dah. Ada apa sangat ni, faham Selesai. Okey, nombor 1. Manakah kata ganda dekat nombor 1 ni? Kata ganda. Okay, kalau siapa nak buka mic, boleh buka mic Cikgu tak larat. Cikgu komen. Gegelang, betul. Gegelang ni bukanlah gelang yang pakai ke tangan tu dia menyerupai gelang. Okay. Betul. Potong kancing. Dari. Nombor 2. Okey, bolak balik tu kata ganda apa? Okey, kamu ada. Okey. Bolak balik tu kata ganda apa? Ingat balik. Gelang kata ganda separa kan? Bolak balik kata ganda apa? Bagus. Kata ganda berentak bebas. Nombor 3. Bagus Amirul. Berpusing-pusing. Okey, berpusing-pusing apa jenis kata ganda dia? Berpusing-pusing kata ganda apa? Kata-kata kerja. Bukan. Ada bukan. Betul, ada kata dengan imbuhan. Aku tengok, ini ada ber. Ini tak ada ber. So, kata ganda apa? Kata ganda
Kata separa. Ya, bagus. Kata ganda separa berimbuhan. Betul lah, banding dengan terbuka ni. Kata ganda separa berimbuhan. Apa yang separa? Ber ni. Separa. Ber ni separuh. Yang kedua tak ada ber. 54. Ya, betul lah. Okay, betul ni. Sayur mayur. Okey, sayur mayur kata ganda apa? Kata ganda Berentak. penuh. Aish, berentak. Bukanlah Normaz Farisha, bukanlah berentak Yang ini kan vokal digandakan ke konsonan digandakan? Sayur mayur ni. Gandakan vokal ke gandakan konsonan? Ha. Vokal. A U. A U. Okey, nombor 5. Ya, betul. Betul ni. Ya, betul Berpeluk-pelukan. Okey, berpeluk-pelukan tu kata-kata apa? Nampak tak? Ber dengan an. Kata ganda separa berimbuhan. Okey, faham Alright. Allah. Okey, jom kita tentukan. Ini kata ganda ke frasa? Okey Huru hara. Huru hara ni kata ganda ke frasa? Kata ganda. Ya, kata ganda. Sebab apa kata ganda? Yang penting ada dash kan. Ingat kalau ada dash tanda sempang ni kata ganda lah. Lagi satu kata huru hara ni adalah kata ganda berentak. Berentak bebas. Okay, bukan vokal digandakan ke, konsonan digandakan ke, tak berentak bebas. Nombor 2, remeh-temeh kata apa? Kata ganda ke kata atau frasa? Remeh-temeh. Kata ganda. Ya, kata ganda Okey, kata ganda apa? Vokal digandakan ke? Konsonan digandakan ke ataupun berentak bebas? Berentak Cuba tengok balik apa yang digandakan. Nampak E ni kan? E nampak. E tu vokal kan? A, E, I, O, U. E. So itu ialah kata ganda berentak tak dia punya rumah dia lah vokal digandakan. Okey Tapi jangan risau, tak tanya bukan exam vokal digandakan ke konsonan. Yang penting remeh-temeh ni kata ganda berentak. Itu je. Okey. Allahu Akbar. Baik, nombor 3. Bukit Bukau kata ganda ke? Bukit Bukau? Bukit Bukau. Biru kan? Bukit Bukau kata ganda tak? Ya, Kak Im. Betul Kak Im. Frasa. Kenapa Bukit Bukau ni frasa? Sebab tak ada dash kat sini. Kan? Lagi satu. Ya Allah. Mana apa? Lagi satu. Bukit
Bukit tu ada maksud lain. Bukit bukau tu membawa maksud yang sama. Kan? Yang paling penting tak ada dash tu je. Tak ada dash, tak ada tanda tumpang. Okay? Bukanlah bukit bukau ni kata kena berentak bebas. Bukan Baik, nombor 4. Ya, betul Syarvin. Frasa Kenapa frasa? Tak ada dash, tak ada tanda tumpang. Sesiku? Betul. Sesiku kata-kata apa? Ini mesti ramai lupa ni. Cikgu aspek ramai salah. Kata-kata apa? Kata ganda separa apa? Separa Tunggal. Ya, tunggal. Kata ganda separa tunggal. Okey, selesai. Okey, kita buat ni lah. Kita buat soalan SPM je. Lepas tu kita buat main kuisis ni. Benda ni kan kata ganda tak kisah benda yang belajar. Kena banyak buat latihan. Kalau tak buat latihan lupa. Cikgu ni ingat sebab apa? Sebab cikgu ajar benda yang sama. Setiap tahun. Saya nak meletup dah cikgu. Aduh. Sebab tu cikgu ingat. Stres. Hari ni kami dah berpuasa. Kami APHA kami kena nak Okay, malas lagi buat dulu. Stres. Atau cikgu tengok lah dengan kelas BM lagi, sejarah lagi. Apa lah. Kalau satu tak apa ni, dua sontak. Apa ni? Zoom. Okay dah Mana yang senang-senang sikit? Okay ni. Okay, mana dia kata ganda separa kat sini? Mana kata ganda separa? Bila dah jawab soal SPM, baru kamu akan pening. Kata ganda separa. Mana? Hai, pakai tablet ni. Ingat balik kata ganda separa ada apa? Kata ganda separa tunggal, kata ganda separa beribuhan, kata ganda separa majmuk. Mana Syarvin kata ganda separa? Bagus. Ini kata ganda separa beribuhan apa? Ke-an. Okay, lagi satu. Ya, betul. Ni pun sama juga kata ganda separa berimbuhan. Okey, seterusnya kata ganda berentak. Okey, mana dia kata ganda berentak? Siapa nak terus highlight ya? Ya betul. Kucak kacir. Lihat tu? Ya, betul. Tahu tak maksud kucak kacir apa dia? Syarvin. Tak. Okey, maksud kucak kacir tu maknanya macam keadaan yang teruk, macam perang. Situasi kat Palestin sekarang kan, keadaan kucak kacir. Kan ada letusan bom lah kan, bunyi senjata lah. Kan? Itu keadaan kucak kacir. Faham kucak kacir tu maknanya keadaan yang riuh. Baik. Apa lagi? Gelap gila tahu kan? Gelap gila tu gelap lah. Kemalu-maluan tu maknanya
shy, malu lah, malu. Okay, cikgu nak kamu semua buat ayat kucak kacir sekarang. Okay, buat dekat chat sekarang. Kucak kacir. Ayat simple-simple je, tak perlu panjang. Selepas ribut melanda, kawasan perkampungan itu menjadi kucak kacir. Okey, betul. Okey, seterusnya cikgu nak buat ayat gelap gelita. Gelap gelita. Betul, tak teratur, tak tentu arah, keadaan yang kelang kabut, tak terurus. Itulah kucak kacir. Suasana yang tak aman. Suasana yang tak aman. Okay, sekarang buat ayat gelap gelita pula. Perkembangan itu menjadi gelap gelita. Semua main kampung sekarang. Perkembangan itu menjadi gelap gelita akibat Fali yang lupa ada dash tersempang tak ada dash tu kosong markah. Akibat gangguan, kena ada G2 gangguan bekalan elektrik. Gangguan G2. Di kampung nenek pada waktu malam amatlah gelap gelita. Okey, Mariam. Gelap gelita tu sudah membawa maksud amat. Jadi Mariam tak boleh tambah amat. Okey, faham Okey, kat sini Mariam. Okey, Mariam dengan Mariam Mariam. Aku lupa nak ajar yang ni Sekejap. Mana ni? Nampak ni. Kata ganda yang membawa maksud kesangatan, kepelbagaian, saling berbalasan atau penekanan tidak memerlukan kata penguat. Termasuk kata bilangan yang bawa konsep camak. Contoh, sangat tinggi lampai. Kenapa salah? Sebab tinggi lampai tu sudah menunjukkan sangat tinggi. So tak payah tambah sangat. Cukup sekadar tinggi lampai saja. Amat pandai-pandai. Pandai-pandai tu dah menunjukkan dia sangat pandai. Tak perlu tambah kata penguat amat. Okay, faham Mariam? Kucak kacir dalam masyarakat ialah salah satu kesan buruk. Boleh, Sherwin. Bagus-bagus. Ingat ada kawasan ingat? Kenapa ada ingat ada? Ya, Kak Im, ingat ada tu buang ada. Ada kawasan jalan raya. Ada tak payah? Kawasan jalan raya yang gelap gelita.
Okay, Kak Im. Gelap glitter tu tak payah Kak Im explain tak ada lampu Kalau gelap glitter tu sudah menunjukkan bahawa gelap, mak tak ada lampu. So tak perlu kita nak jelaskan lagi gelap glitter tu tak ada lampu. Cukup sekadar kawasan jalan raya yang gelap glitter boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba ulang Kawasan jalan raya yang gelap gelita boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. Okey, bagus Mariam. Okey, jalan yang lalu lipat Azli gelap gelita kerana jalan itu jarang digunakan. Bukan guna pakai Jarang digunakan. Jarang digunakan oleh masyarakat sempat. Guna pakai salah Guna pakai tu adalah sesuatu objek yang dipakai pada bahagian sisi tubuh badan. Imam berjalan perlahan-lahan dalam gua yang gelap gelita. Okey, bagus. Bukan dalam gua, di dalam gua Ana Kenapa kena ada di? Sebab gua tu ialah benda yang konkret. Nampak ada ruang, ada ukuran. Kan? So kita kena gunakan kata sering nama di dalam. Dalam tu untuk benda yang abstrak yang tak nampak. Okey, dah rumah tu gelap kita kan dalam semua sudah pandang dah. Okey, betul. Alright, selesai sudah. Jom kita main quiz. Allahu Akbar. Cikgu buat komen sekali Tengok siapa yang boleh potong cikgu. Betul-betul tu main hebat lah. Okey, macam biasa tulis nama sebenar Apa dia? Siapa nak bagi quiz tu? Untuk dalam Tapi tak ada hadiah ada hadiah, kita main-main ni. Saya sibuk. Buku hari tu dah dapat dah kan kelas? Siapa yang dapat hadiah buku dapat dah kan? Cikgu bagi 3 orang, 4 orang. 4 orang rasanya. Dapat kan? Cuba komen sikit. Siapa yang dapat buku tu? Persekutuan ialah gabungan Cikgu tunjuk video ke? Sekejap, bukan. Belum. Cikgu baru belum share lagi. Oh. Okey, sekarang baru nak share sekejap. Okey, mantap dah dapat buku Okey, kamu boleh tekan kod ni. Tulis nama sebenar Nama Link cikgu, link. Link okey jap. Link pun tak ada lagi. Tekan link ataupun tekan kod ni juga. 518245. Kita belajar pakai tak ada kan. dia nak buat pentadbiran baru, dia dah start dah panggil orang Melayu dengan Raja Melayu. Main. Hampa mai kuat sempoi. Itu. Hampa mai, kita bincang.
Apa kita nak buat ni? Satu pentadbiran baru. Cuba kasih tips sikit cikgu macam mana nak lulus ni. Sambung. Dulu apa? Alah, lulus saja. PM. Yang senang. DAB pun senang. Ha. Bukan dah dapat C ke itu? Dapatkan kembali pilihan rakyat. Okey. Kalau MU yang susah Kita aku MU nak berlaku lagi. Sisa berbuah Last year Atika dapat C kan? Banyak. Atau lepas Atika dapat C kan? BM. Daripada D so naik C plus. Alhamdulillah. Okay, tu lepas ni syukur yakin lah. Tengah tahun dapat B. Lepas tu SPF target ingat. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan tunggu dapat A. Pelan-pelan. Kita kaya slow. Adalah. Yang penting jangan tak jawab soalan, jangan kita dapat kosong. Tu je. Daripada D 40 something naik dah 55. Tahun ni target 60, 65. Untuk SPM 75. Okay dah cukup lah. Sejarah saya tak tahu nak buat macam mana ni. Sejarah tak boleh buat apa, sejarah kena baca. Sejarah muda ni. Tapi sejarah tu boleh je kamu fokus yang soalan keempat tu. Kalau kamu kan ada student cikgu yang dia fokus soalan keempat je, boleh dapat lulus. Soalan yang bahagian A tu dia tak jawab. Bahagian A pula. Soalan yang memerlukan pembacaan tu dia tak jawab. Dia hentam je. Betul ya. Dia salah. fokus soalan keempat je. Okey, cikgu start sekarang. Ada lagi 4 orang tak join. Tak apa, cikgu start. Okay, cikgu off ni ya. Susah soalannya, cikgu pun banyak. Ada pun cikgu lah. Allah. Sudah salah.
Okey, nasib baiklah cikgu atas. Oh, tak ingat kita orang oh. Okey dah cikgu N Oh, kita orang Okey. waktu kita buat kita punya dasar negara baru. Perlembagaan. Antara mereka punya orang kata Baik, menangnya ialah cikgu. Okay, tahniah Umairah dan Fadli. Kelas sebenarnya Ni apa ni cikgu soalan, main? soalan tadi ada salah tau. Yang saling membantu tu. Sebenarnya saling membantu tau. Saling membantu bukan saling bantu-bantu soalan tu salah. Lagi satu yang susah ni iram-iram. Iram-iram tu ialah sejenis payung. Iram-iram bukannya apa tadi. Itu ni iram-iram. Okey, jom kita main soalan lain pula Ni lah.
Aduh, kan itulah ada jawapan. Okay lah, tengok siapa yang betul. Okay, ni last Kita sampai 9.30 aja. Lepas tu cikgu akan end Okay, start. Cikgu start Ada lama, ada masuk. Cikgu start Lama, dah ada soalan. Masuk kongsi. Macam sama ni soalan ni. Allah.
Okey, cikgu kalah. Tahniah Amirul. Bukan Amirul strike cikgu ni. Soalan pejabat deodoran. Deodoran tu berbentuk berbuli ya, bukan berbola. Okey, selesai. Tahniah kepada Amirul dan Hana. Okey, dah boleh jadi cikgu BM lah. Okey, baik. Jadi selesai sudah kelas kita pada hari ini. Okey. Cikgu ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan Terima kasih Walid. Dia hanya Siapa ada open house dekat Penang, roger cikgu Okey. Nombor cikgu. Itulah antara pemimpin yang wakil. Okey, bye. Okey, jumpa dulu. Assalamualaikum, cikgu. Salam. Rumah cikgu tak ada, cikgu duduk rumah bujang dekat Penang Okey, bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Tu MU TC ni.